2008 ada Elon Musk gelak kat BYD. Dia kata, have you seen their cars? Elon Musk gelak sebab dia kata depa tu tak setanding Tesla untuk jadi kompetitor. BYD ni dah terkenal dengan copycat. Hang pun tahu China dulu semua tiru Jepun, tiru US, tiru semua yang ada. So depa buat apa? Depa tiru sebiji Toyota Corolla lama tahun 2000 tu. Hot selling dekat China. Sebab dia boleh jual separuh harga Corolla. Tapi bila hit financial crisis 2008, kewangan depa terjejas. Waktu tu lah ada seorang pacik gila ni, nama dia Warren Buffett. Dia pump 200 juta lebih. Bila dah inject capital, meletup lah BYD kan. Dia dah ada cukup untuk buat kilang automation apa semua, dia grow. 2010 China ni ada satu krisis. Kerajaan kata China ni dah terlalu polluted, tercemar. So depa dah start into EVs. So BYD lah dapat kontrak untuk buat bas EV, kereta EV, public transport EV semua dah start buat. And then wujudlah commercial car EV BYD yang kita tengah tengok sekarang. Dan BYD ni memang terkenal dengan dia buat consumer car yang sangat mampu milik. Sebab itulah buat BYD dia sangat-sangat berjaya. Jualan kereta dia number 1 dekat dunia dan dia dah beat Tesla officially.